Himari Kinoshita adalah seorang pelakon Jepun yang mendapat populariti yang besar walaupun sebelum penampilan rasminya. Beliau berketinggian 169 cm, dikenali dengan susuk tubuhnya yang langsing dan ciri-ciri menarik, termasuk kaki dan kakinya yang cantik. Wajahnya yang pulus dan gaya seperti model menyumbang kepada peningkatan kemasyhurannya, terutamanya di platform seperti FC2. Di mana beliau dikaitkan dengan pesona Miku di saluran Yaruo dari 2017 hingga 2018, yang terkenal dengan penggambaran kandungan tanpa penapisan. Selepas penampilan rasminya, Himari dengan cepat menjadi topik hangat di kalangan peminat dan popularitinya melonjak. Sehingga tahun 2023, beliau masih aktif di Jepun dan Korea, mengekalkan pangkalan peminat yang kuat di kedua-dua negara. Kehidupan peribadi dan minat. Di luar kehidupan profesionalnya, Himari mempunyai beberapa aspek menarik dalam kepribadian dan hobinya. Kemahiran memasak. Beliau pakar dalam memasak, terutamanya mahir dalam membuat nikujaga dan omuris. Hobi. Hobi kegemarannya ialah membeli belah. Makanan kegemaran. Himari suka daging, terutamanya steak yang dimasak dengan baik. Kegemaran lain termasuk ramen, tonkotsu, miso, udon, pasta, sausage McMuffin McDonald's, ubi kelidik, dan kentang goreng. Beliau sangat menggemari donat Krispy Kreme. Baru-baru ini, beliau menyatakan minat yang mendalam terhadap buah-buahan. Makanan yang tidak disukai. Beliau umumnya tidak menyukai sayur-sayuran, ikan, sushi, dan jeli konjasi, walaupun beliau membuat pengecualian untuk tuna dan belut. Haiwan. Haiwan kegemarannya ialah anjing. Keutamaan. Tempat kegemaran Himari adalah rumahnya, dan warna kegemarannya ialah merah jambu. Awal kehidupan. Beliau pernah mengikuti uji bakat untuk menjadi selebriti di sekolah menengah dan menamatkan sekolah menengah melalui sistem korespondensi. Personaliti. Himari dikenali dengan kepribadiannya yang ceria dan ikhlas, serta sangat menghargai peminatnya. Khabar angin merokok. Terdapat khabar angin bahawa beliau mula menghisap rokok elektronik, yang secara rasmi dinafikan semasa lawatan ke Korea pada September 2023. Kejaya dan imej awam. Penampilan unik Himari, yang dicirikan oleh gigi hadapan yang sedikit renggang dan kulit yang lebih gelap, sering diperhatikan, walaupun pandangan mengenai ciri-ciri ini boleh berbeza-beza. Beliau menghargai privasinya, dengan hanya 3 ahli keluarga yang mengetahui nombor telefon peribadinya. Walaupun beliau gemar ramen, beliau hanya memakannya sebulan sekali untuk menguruskan berat badannya. Dilahirkan di bandar, beliau bercita-cita untuk tinggal di kawasan luar bandar yang tenang pada masa hadapan. Impiannya adalah untuk berkahwin dan membina keluarga dengan cepat. Sebelum debutnya, beliau mempunyai hubungan dengan seorang wanita. Beliau memulakan debutnya pada akhir Mac 2020 dan sejak itu telah muncul dalam lebih 300 karya di pelbagai label sehingga tahun 2024, menunjukkan kejayaan yang sangat prolifik. Walaupun pendapatannya lumayan, beliau tidak mempunyai lesen memandu, jarang menaiki teksi, dan kebanyakannya menggunakan pengangkutan awam. Himari pernah melawat Korea pada Mei 2023 dan mempunyai sesi bertemu peminat yang dijadualkan pada 9 September 2023, dihoskan oleh XX, dengan tiket boleh didapati melalui Plejo Ketidi. Beliau juga bekerja sambilan di sebuah kedai teriheru di Shibuya di bawah nama Hina, setelah sebelum ini bekerja untuk sebuah syarikat koplai seragam sekolah di Saitama.